Cikgu Surya akan terangkan masalah untung rugi. Selesaikan dengan melukis gambar. Dengar teliti masalah untung rugi takkan sukar lagi. Mari semak soalan. Murid kelas A diberi pensel. Jika setiap murid dapat 9 batang pensel, tinggal 45 pensel. Jika setiap murid dapat 7 batang pensel, tinggal 7 pensel. Berapakah bilangan murid dalam kelas A? Untuk selesaikan, kita perlu lukis gambar buat perbandingan atau pemikiran perbandingan. Pertama sekali, setiap orang mendapat 9 pensel. Satu bulatan mewakili satu orang. Jadi, setiap orang mendapat 9 pensel. Kami tidak tahu berapa ramai orang. Jadi, kami hanya boleh melukis 3 di hadapan dan 2 di belakang. Jadi, di sini terdapat 45 batang pensel yang hilang, 45 batang pensel hilang. Kali kedua penagihan dilakukan, setiap orang mendapat 7 batang. Bilangan orang tetap. Bilangan orang tidak berubah. Jika setiap orang mendapat 77 pensel, dia akan kekurangan. Masih ada 7 yang hilang untuk menagihkannya secara merata kepada semua orang. 7 hilang. Baiklah, mari bandingkan kedua-dua pengedaran. Pertama, setiap orang mendapat 9 ekor ayam dan kemudian setiap orang mendapat 7 ekor ayam. Ya atau tidak? Jimatkan 2. Adakah menukar daripada 9 kepada 7 menjimatkan 2 batang? Jimatkan 2 dan seterusnya. Jadi apa maksudnya? Kita akan melihat bahawa daripada kekurangan 45 pensel, sekarang kita hanya kurang 7 pensel. 45 pensel yang dipotong itu setiap kali diagihkan daripada 9 kepada 7 batang untuk setiap orang. Setiap orang berjimat 2 batang. Jumlahnya berkurang daripada 7 kali 45 pensel menjadi hanya tinggal 7 batang pensel. Jadi, setiap orang berjimat 2 batang pensel. Berapa banyak pensel yang telah dijimatkan secara keseluruhan? Jumlah pensel yang dijimatkan ialah 45/7, iaitu 38 batang pensel. Baik. Maksudnya 38 batang pensel dijimatkan semasa penagihan dari 9 batang kepada 7 batang. Baik, berdasarkan ini, kita boleh kira berapa pelajar dalam kelas A. Pertama sekali, kita tahu 4 kumpulan tolak jumlah pensel kita gunakan, 38 pensel, kan? Telah berjimat sebanyak ini. Jadi setiap orang telah berjimat 2 batang pensel. Ini bermakna kelas A ada 19 orang pelajar. Dah faham? Sila like, follow dan kongsikan supaya sama-sama boleh belajar. Belajar elok-elok ya.